maju. Lagi ingat kolam kecil tadi. So, masuk ni. Tak begini. Tak nampak. Nampak ni. Ada tulis, ada tampai. Kayu reput sedang di. Kayu reput sedang dibaiki. Kalau tidak boleh pergi ke sana kan? Tak boleh naik dah reput. Sedang dibaiki je. Review dia ha. Review ambil gambar. Tapi kalau nak melintas boleh lah, tak ada lah. Dulu kami nak buat ni, buat Subang Ujung tu, tanam jagung tu. Yang pernah dengar kampung 70-an tu kan, kambing gurun. Kambing gurun. Oh, jumpa. Tapi sekarang dah lah. Oh, ini cerita orang lama ke? Dia jalan-jalan ni. Kambing gurun. Yang ada sekarang ni atas tu, dia pokok. Paku Haji. Oh, Paku Haji. Paku Haji ni ada ni. Pasal ada buah pakcik, ada pokok yang macam pokok kelapa sawit. Kan, tu pokok Haji atas gunung ni. Pokok Haji tu dia ada gunung baling. Dia macam pokok Haji nama dia. Paku Haji. Paku Haji. Dia macam pokok kurma ke? Kan. Pokok kurma kan. Tapi dia kena air kan. Pokok pakcik tu kawan bagi tu. Kita fungsi tu? Fungsi dia untuk hiasan. Hiasan. Oh, dia bukan untuk usir makhluk halus ke, tak ada. Hiasan. Sekarang dia ada bentuk-bentuk, dia ada macam-macam bentuk. Kadang macam bentuk dia bentuk dia kan. Ada yang bentuk dia bercabang, ada macam-macam. Pokok Haji ke kawasan bawah kot rambutan ada pokok pakcik terang. Yang tu baru sikit. Ada keluar Haji tu. Haji macam serban lah. Dia macam sebab tu dia Paku Haji. dia cantik je lah. Rare lah, pokok rare lah. Dia tak banyak di Malaysia beberapa tempat je dah. Oh, baru tahu. Itu memang antara spesies rare lah. Kalau ada yang pencari dia, mahal. Kolektor mesti ada harga lah. Macam pakcik tu pun ada orang minta beli tu. Daripada bukit ni bukit batu daripada tu pokok tu. Pokok tu tunggu sini. Dia tubuh atas pokok atas gunung ni. So ada lah tukang-tukang cari lah. Dari tu hari Minggu Selangor datang. Lepas tu dia tanam dah. Dia duduk kat Pusat Alam. Pusat Alam. Kalau kau nak ni kata inilah susah nak dapat kan. Antara pokok tu hanya di sini saja. Tu kena pandai cari ya. Dia ada tempat-tempat dia lah. Susah nak cari sebab cara nak panjat satu. Yang kedua kita nak cangkul, nak keluarkan dalam batu tu. Celah batu semua kan. Pintu gua tu asal kat mana pintu tu? Yang tembus sana tu. Pintu belah mana asal? Tak tahu dia tembus kat mana. Tak tahu ya? Belah ujung lah. Sebab dia seolah macam kita pusing gunung ni kan. Kita pergi belah sana macam tu lah. Sini pun ada banyak gua ni. Tu antara satu macam ada pintu tu. Apa nama gua tak ingat. Dia ada gua Kelambu, gua Layang, gua apa macam. Gua Layang tu sebab burung layang dia buat sarang. So najis dia tu ambil buat baja sawahan. Sarang ni pun ada sarang. Sarang dia tak dia tak macam burung layang yang buat sarang. Itu lain. Tak tahu aku mungkin tak komersial kalau tak ini, tapi yang najis dia termasuk gua yang kita yang kebos sikit tu sama juga. Asal dulu orang duk ambil najis dia kan.